skuad kano negara yang sudah sebulan berkampung di pusat latihan kano Tentera Laut Thailand di Rayong berharap dapat memberikan cabaran optimum untuk menghasilkan apa jua warna pingat buat negara kerana persaingan tinggi daripada pemenang-pemenang pingat emas dari Vietnam dan juga kabarnya ada cabaran yang tinggi daripada Indonesia dan juga Singapura yang menurunkan Olimpian mereka untuk Sukan SEA edisi kali ini. Latihan intensif di Rayong ini memberi kelebihan dari segi penyesuaian cuaca dan kondisi air. Namun cabaran di Sukan SEA kali ini dijangka lebih mencabar apabila beberapa negara pesaing menurunkan atlet bertaraf Olimpik. Vietnam selaku pemenang pingat emas sebelum ini kekal ancaman utama manakala Thailand sebagai tuan rumah serta Singapura turut menjadi tumpuan. Ada beberapa negara, contoh dia daripada Singapura, Thailand dan juga Indonesia. Ini adalah negara-negara yang pernah terlibat dengan Olimpik level atlet dia. Tetapi bagi saya ini adalah satu competition yang baik untuk kita sebab kita pun di dalam track yang masih baik lagi. Jadi saya berkeyakinan juga bahawa latihan kita walaupun ada dalam 7 hingga 8 bulan tetapi kita cuba akan melakukan yang terbaik. Keyakinan turut dikongsi oleh atlet berusia 22 tahun Montoya Roy yang melihat tekanan tahap tinggi yang dihadapi kali ini sebagai satu kelebihan untuk bersaing di pentas tertinggi Asia Tenggara. Untuk preparation mental saya lebih pada saya cuba untuk lawan diorang kan. Sebab saya pun dah selalu jumpa dengan diorang, dah tahulah level diorang macam mana. Tapi tak mustahil saya boleh fight dengan diorang, memberi cabaran untuk diorang. Sebab kali ini mungkin saya membuat lebih kelainan lagi pada SEA Games yang lepas. Keadaan tempat pertandingan angin yang kuat angin kuat tapi tak ada masalah sangat sebab semua orang akan hadap benda ni. Harapan saya untuk kali ini cuba mencari apa-apa sebarang medal lah. Tak kisah warna apa, yang penting cuba.